Okey, kita sambung dengan teknik WOS. WOS ialah ways of saying things. Ways of saying things ni ada dalam semua mata pelajaran bahasa. Okay, in English also it has got ways of saying things. You learn French, there will be ways of saying things. Any language that it has its own way of saying things. Kalau kamu silap penggunaan perkataan, dia nampak menunjukkan kelemahan sahaja. Okay, so ini sebenarnya ialah usaha untuk membaiki kosakata kamu. Kosakata maknanya perbendaharaan kata. Okay, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, we call it vocabulary. Very, very important. Kalau kamu betul-betul menguasai sesuatu bahasa, maknanya kosakata kamu sangat luas. Dan sebagai pelajar tahun 4, 5, 6, kamu sedang buat persiapan ke arah sekolah menengah. Jadi kamu kena ada, kamu kena tahu. Dan semua kosakata ni ada dalam buku teks kamu, buku teks tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey. Ini apa tadi? Ishalini, what did you say? Keracunan makanan. Kita tengok gambar ni, kita dah tahu ini keracunan makanan, food poisoning lah dalam bahasa Inggeris, food poisoning. Tapi dalam bahasa Melayu kena sebut keracunan makanan. Tapi kalau seseorang pelajar itu murid kena keracunan makanan, apa kata kerja yang sesuai? Mendapat keracunan makanan. Can I say mendapat keracunan makanan? Ataupun dia menerima keracunan makanan? What's the right answer, Kishal ini? Mengalami. Mengalami. Tengok, mengalami keracunan makanan. Jadi perkataan seperti mengalami inilah yang cikgu kata way of saying thing. Okay, you have to know the right word. Kalau kamu tak guna perkataan yang betul, orang akan faham BM kamu lemah. Same thing for English. If you don't use the correct word, your teacher will conclude that your English is not that good. Okay, kamu dengar orang bercakap pun kamu tahu. Okay, kalau dia guna perkataan yang salah, kamu tahu, oh, his English is not that good. Okay, we can judge people based on that, right? So, cikgu nak kongsi dengan kamu satu teknik, satu cara lagi untuk belajar dan menguasai bahasa Melayu, iaitu teknik empower. Empower maknanya kamu fokus perkataan-perkataan, terutamanya kata kerja dalam bahasa Melayu yang bermula dengan imbuhan M. Yang bermula dengan imbuhan M, macam tadi cikgu bagi mengalami. Okay? You can make a list of all these words, you know. Ambil daripada buku teks kamu, make a list of all these important words and learn. This is another way to improve your BM. So next time you'll know where to use which word and you'll use perfectly. Okay, kalau saya bagi, okay, yang ini kamu kena tuliskan, ha? Tulis dalam buku kamu. Semua keluarkan buku kamu, tulis. Okey. Apa yang lelaki ini sedang buat? Bolehkah saya kata lelaki ini sedang memegang lampu? Ataupun lelaki ini sedang meletakkan lampu? What is the right word? Jiang Yao, what is the right word untuk gambar ini? Kalish, Wei Sheng, tell me what is the right word. Yes, Kishalini? Memperbaiki. No, no, no. He's fixing. Let's say he's fixing the lamp. He's fixing. How do you say fixing in BM? Okey, cikgu tunjuk satu lagi gambar. Bolehkah saya kata dia memegang kipas? Dia meletakkan kipas? Atau kamu nak kata dia mengalami kipas? Tak mungkin kan? Jadi apa kata kerja yang paling tepat? Ishalini, these two pictures should explain to you what is the right word. He's fixing. I already said in English. Fixing. Perkataan kata kerja yang paling tepat ialah memasang. Tuliskan nombor satu, memasang. Okey, memasanglah semua ni memasang. Memasang kipas, memasang lampu. Okey, dia pasang, fixing, fixing the lamp, fixing the fan. Okey, orang sedang memasang, seorang lelaki sedang memasang lampu, seorang lelaki pekerja sedang memasang kipas. Memasang, tulis daripada kata dasar pasang.
Ini memasang Swiss. You on the Swiss, kita boleh kata memasang Swiss. Mematikan Swiss. Jadi kamu kena guna istilah yang tepat. Okey, ini memasang apa? Kalish, memasang apa nih? Memasang kamera. CCTV ya, kamera litar CCTV. tertutup. CCTV memasang juga. Kamu tak boleh kata dia meletakkan kamera ataupun dia memegang kamera, bukan, tak betul. Memasang adalah perkataan yang paling tepat. That is the best way of saying it. That's what we are learning today. Yang ini pula apa? Mendengar. No, no. Mendengar dengan teliti. Listening carefully dalam BM kita kata memasang telinga. Okey, daripada simpulan bahasa pasang telinga. Tuliskan semua. Memasang, memasang lampu, memasang kipas, memasang kamera litar tertutup, memasang telinga. Okey, kamu salin dulu. Lepas kamu salin, cikgu nak kamu bina ayat. Dan dalam ayat, cikgu nak kamu pilih dua kata kerja di sini, dua cerita di sini. Lampu dan kipas ataupun kipas dan kamera litar tertutup, CCTV, pilih dua, bina satu ayat. Bina ayat kamu yang bagus. Okey? Untuk bina ayat, kamu guna teknik kita. Kita selalu guna teknik expanding sentences. Contohnya, who is doing what? So you can add when. Seorang lelaki sedang memasang kipas. When. Pada bila. Pada ni untuk masa. Kata sendi nama pada digunakan untuk masa. Okey. Contohnya, masa pada pukul 10 pagi. Pada hari Isnin. Pada tahun 2025. Okey. Pada. Kita kena guna pada. Where? Use di. Di dalam bahasa Melayu menunjukkan tempat. Untuk tempat je kita guna di. Mereka tinggal di Ipoh. Di atas meja. Okey, di luar negara. Semua kena guna di. How is he doing it? Dengan menggunakan pensel, dengan menggunakan cangkul, dengan menggunakan internet. Okey? So, how is always dengan. Dan why is he doing it? So, why ni banyak. Kita boleh guna kerana, kata hubung kerana, kata hubung agar, kata hubung supaya, ataupun kata sendi nama untuk. Untuk boleh, bagi boleh, demi pun boleh. Okay, you screenshot this. Ini teknik kita. Teknik untuk expand the sentences. Expanding. Expansion is very, very important. Until Form 5, it's all about expansion. Okay? Malah tingkatan 5, idea diberi kepada kamu. Tugas kamu ialah to expand the ideas. Okay, to say some more things about the ideas. Jadi kamu kena buat huraian yang baik. Jadi kalau nak buat huraian, skillnya kena ada lah. Kena tahu penggunaan kata-kata sendi nama dan kata-kata hubung yang penting. Okey, cikgu nak kamu bina ayat. Latihan bina ayat. Sekarang latihan bina ayat. Kamu bina, uh, kamu bina satu ayat. Tapi pilih dua. Okey, pilih dua kata ni. Bina satu ayat. Bagi saya satu ayat cukup. Okey, siapa yang dah siap? Boleh bacakan jawapan. Siapa yang siap boleh bacakan jawapan. Pastikan ayat jangan terlalu pendek. Tak perlu terlalu panjang, tapi jangan terlalu pendek. Cuba bina ayat majmuk. Guna kata hubung. Okey, siapa dah siap? Boleh bacakan. Kamu nak hantar dalam chat box pun boleh. Teruskan. Teruskan. Siapa dah siap? Bagi. Satu ayat ada dua. Ada dua idea dari sini. Combine two in one sentence. Try now.
Oke, siapa dah siap? Isal ini? Not yet, teacher. Oke, cepat. Are you typing Isal ini? Yes, teacher. Oke, you type. Pastikan tak ada kesalahan, ejaan, imbuhan, dan tata bahasa. Kamu boleh gabung memasang lampu, kipas, memasang kipas ke kamera litar tertutup. Memasang telinga ni agak sukar untuk digabungkan dengan yang lain. So, semua ni kata dasarnya pasang. Hari ini kita belajar fixing. Somebody is fixing something, kita kena guna memasang. Kalish, ada ayat? Yes, sir. Ada ayat, siap. Belum, belum. Okey, tuliskan. Who is doing what? When, where, how, and why. Teruskan. Bagi ayat kamu. Isyal ini siap? Not yet, teacher. Okey. Siapa dah siap? Bacakan ayat kamu. Okey, seorang pelajar ada menulis ayat macam ni. Dia kata bapa Adam yang baru pulang dari tempat kerja memasang kipas di ruang tamu kerana beliau berasa panas. Kamu tengok dia menggunakan beberapa kata tau. Dia guna kata sendi nama dari, dia guna kata sendi nama di, dia guna kata hubung yang dan kata hubung kerana. So ayat yang baik tapi dia tak gunakan dua lah, dia guna satu je. Dia guna memasang kipas saja. So bapa Adam yang baru pulang dari tempat kerja memasang kipas di mana? Di ruang tamu. Mengapa? Kerana beliau berasa panas. So apabila kamu menulis ayat dalam karangan ataupun penulisan perenggan, adalah baik kamu menjawab bila benda itu berlaku. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Apa yang dia buat? Bila dia buat? Di mana dia buat? Bagaimana dia buat? Dan mengapa dia buat? Kalau soalan-soalan ini terjawab, tengok siapa bapa Adam, apa dia buat? Dia memasang kipas. Bapa Adam ni siapa? Dia baru pulang dari tempat kerja. Dari mana? Tempat mana? Di mana? Dari tempat kerja. Di mana dia pasang tu? Di ruang tamu. Mengapa dia pasang? Kita boleh guna kerana. Kerana beliau berasa panas. Tadi, one sentence carries so much information. You cannot write single idea punya ayat. Ayat-ayat yang tunggal kamu tak boleh tulis. Kamu dah tahun 4, 5, 6. Ayat kamu mesti panjang. Ayat kamu mesti ada uh, informasi. Satu-satunya cara ialah dengan menggunakan kata-kata hubung dan kata-kata sendi nama dengan bijak. Okay, Kishalini, can you give yours? Belum hantar. Still not done yet. You have not done. Why is it so difficult? What is so difficult, Kishalini? Uh, Siapa yang kamu guna Kishalini? Did you use anybody's name or something? Bapa? Yes. Siapa? Encik Haiman. Encik Haiman. Okey, Encik Haiman. Yes. Okey, Encik Haiman sedang memasang sedang memasang okey ataupun memasang lah, tak payah sedang lah. Sedang memasang lampu tambahan dan kamera litar tertutup. Kamera litar tertutup ni nak tulis dalam kurungan boleh CCTV guna huruf besar.
Di sekitar di sekitar kawasan rumah rumah dia ke rumah beliau? Encik Aiman, rumah dia ke rumah beliau? Beliau. Rumah beliau. Rumah beliau bagi menjamin keselamatan. That's how you do. Memasang lampu tambahan extra lights dan lepas tu cikgu guna kata kata hubung dan kata sendi nama di mana dia buat ni? Di sekitar kawasan rumah dia. Okey, mengapa dia buat? Bagi menjamin keselamatan. Okey, dia nak pantau lah siapa yang lalu lalang di bersebelahan dengan rumah dia. Okey. Okey, Kisah ini bacakan. Encik Haiman memasang lampu tambahan dan kamera litar tertutup CCTV di sekitar kawasan rumah beliau bagi menjamin keselamatan. Okey, tengok ayat ini. Encik Aiman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 patah perkataan. See, if you write 12 to 16, 12 to 14 words, ada style, ada gaya, ada nilai ayat kamu tu. Okey, bagi peringkat sekolah rendah, memang this is very good. You go to sekolah menengah, you make it little bit better. Tapi basic kamu kena capai yang ini. Basic kena tahu macam mana nak selitkan informasi ini dengan kata-kata hubung dan kata-kata sendi nama yang paling sesuai. Okey, apa yang kita buat hari ini ialah memasang lampu, memasang kamera litar tertutup. Jadi macam inilah kamu bina ayat apabila kamu tahu the way of saying things yang betul. Kalau perkataan tu dah betul, memang ayat akan jadi kemas. And your teacher will have no complaint about your sentences. Nanti perenggan pun akan bertambah baik.